Akta 342 yang boleh yang memasukkan elemen kekerasan. Pindaan Akta 342 yang memberi kuasa kepada pegawai kesihatan untuk melakukan kekerasan secara legal. Sebab bila pindaan Akta 342 dipinda, dia masukkan elemen kanun prosedur jenayah, Criminal Procedure Code. Bila dah masuk elemen Criminal Procedure Code dalam pindaan akta, so kesalahan hukuman bawah kanun keseksaan Seksyen 269, 268, 269, 270 berkenaan isu kesihatan, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, boleh dipenjarakan. Okay. Slow lah ini. Saya nak buka video ni, tak boleh buka. Ini dekat ni. Penjara di rumah. Dekat Ugiar. Tak boleh buka video ni. Nanti malam ni saya cuba dipenjarakan. Sampai berlaku kebakaran dalam flat ni pun tak boleh keluar. Sebab dia dalam hukuman dipenjarakan. So kita tinggal lagi sebulan lebih sebelum pandemic treaty dan tidak ada HR sign tahun depan. So macam mana rakyat nak berdepan dengan akta ni? Isu kesihatan, kesalahan kesihatan boleh dipenjarakan. Dia jadi isu kesalahan jenayah. Kanun keseksaan ada. Seksyen 269.